Pernah tak korang berada dalam situasi di mana harga naik, turun, lepas tu naik semula tapi gagal untuk melepasi paras tertinggi sebelumnya? Atau mungkin harga jatuh, naik semula, jatuh lagi tapi gagal juga untuk tembusi paras terendah sebelumnya? Kalau pernah, korang mungkin sedang melihat satu corak yang sangat berkuasa dalam trading. Hai guys, selamat datang ke Surya Academy dan nama saya Syam. Hari ni, saya akan bongkarkan satu rahsia teknik supaya korang dapat menggunakan untuk meningkatkan peluang kemenangan dalam market. Double top dan double bottom. Jom kita mulakan. Double top adalah corak pembalikan bearish terbentuk huruf M. Double bottom pula adalah corak pembalikan bullish terbentuk huruf W. Kedua-duanya terjadi apabila harga gagal melepasi paras resisten ataupun support. Kenapa corak ni penting? Sebab ia menunjukkan perubahan momentum pasaran. Apabila harga gagal menembusi sesuatu tahap 2 kali, ini bermaksud pedagang besar sedang membuat keputusan untuk menukar arah pasaran. Kalau korang boleh nampak corak ni dari awal, korang boleh masuk trade dengan risiko rendah dan untung besar. Langkah pertama, kenal pasti uptrend yang kuat. Langkah kedua, tunggu harga mencapai resisten dan jatuh semula. Langkah ketiga, harga cuba naik semula ke tahap yang sama tapi gagal untuk tembus. Langkah keempat, apabila harga mula turun selepas puncak kedua, ini adalah tanda awal pembalikan trend. Langkah kelima, tunggu confirmation berlaku apabila price menembusi neckline dan close di bawah neckline tersebut. Langkah keenam, entry lah, apa lagi? Tapi make sure candle close di bawah neckline dulu ya. Ramai trader gagal dengan pattern ni sebab masuk terlalu awal. Nampak pattern double top, terus entry sedangkan belum ada confirmation. So, korang sabar je, insya-Allah profit. Dia sama je macam double top tadi, tapi terbalikkan je. Sini saya tunjuk dekat chart. Langkah pertama, kenal pasti downtrend yang kuat. Langkah kedua, tunggu harga mencapai tahap support dan naik semula. Langkah ketiga, harga turun semula ke tahap yang sama tetapi gagal untuk jatuh lebih rendah. Langkah keempat, apabila harga mula naik selepas lantunan kedua, ini adalah tanda awal pembalikan trend. Langkah kelima, tunggu confirmation berlaku apabila price menembusi neckline. Tunggu candle close dulu ya, macam tadi. Langkah keenam, entry dah dan boom profit. Untuk entry point, macam saya cakap tadi, tunggu candle close di bawah neckline dan entry. Untuk stop loss, letakkan di puncak double top tersebut ataupun di bawah lantunan double bottom tersebut. Untuk take profit, korang boleh gunakan konsep measure move. Ukur jarak antara neckline dan puncak. Kemudian tarik ke kawasan neckline dan entry point korang. Yang ni korang boleh adjust ikut risk dan reward korang tu. Kalau korang nak risk and reward korang tu 1:2, korang gandakan je 2 kali line tu dan set take profit korang. Pertama, gunakan indikator tambahan. Contohnya RSI, boleh cek level overbought and oversold untuk sahihkan volume di situ. Kedua, perhatikan corak candlestick. Contohnya pin bar ataupun engulfing candle di neckline. Ini boleh memberikan isyarat yang kuat. Ketiga, gunakan time frame yang lebih besar. Pattern yang terbentuk di H4 dan daily lebih kuat berbanding di M15. Keempat, elakkan news besar. Jika ada pengumuman ekonomi yang penting, pasaran boleh menjadi sangat volatile dan mencacatkan corak ini. Kelima, sabar dan disiplin. Jangan terperangkap dalam fake out ataupun breakout palsu. Kalau korang faham dan gunakan teknik ni dengan disiplin, korang akan mula melihat perubahan yang besar dalam trading korang. Kesimpulannya, gunalah teknik ataupun corak apapun yang penting konsisten dan disiplin. Double top dan double bottom ni antara teknik yang paling senang dan antara yang paling kerap muncul dalam market. Jangan terburu-buru untuk kejar entry. Okay guys, kalau korang berminat nak belajar teknik yang lebih mendalam dalam trading ni, korang boleh join kelas saya. Percuma je guys. Korang tekan link dekat bawah dan contact admin. Ini sahaja daripada saya dalam video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum.